Sesiapa yang senang tengok video ini, keluarkan jari kamu dari hidung kamu. Jangan korek hidung kamu. Dan ada orang lepas korek hidung pergi makan benda itu. Aduh, apa bahaya korek hidung? Dalam hidung kita ada banyak saluran darah yang kecil dan lembut. Di tempat depan hidung adalah tempat yang paling sensitif. Jika kamu kerap korek hidung, tempat ini akan senang pecah dan pendarahan hidung boleh berlaku. Dan nombor 2, apabila kamu korek hidung kamu sudah terluka dan jangkitan kuman boleh berlaku. Sebab itu, hidung jadi merah dan bengkak dan ada kala boleh ada nanah dalam hidung. Dan paling teruk, kamu korek kerap sangat dan dalam sangat sampai struktur hidung terjejas dan bengkok. Dan ada kala darah beku boleh terbentuk dalam dinding hidung. Lepas korek hidung, ingat cuci tangan. Jangan pergi makan benda itu atau jangan sentuh sini, sentuh sana. Jika ada persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.